Dan dalam pada itu, Datuk Mustafa berkata ekonomi Malaysia menunjukkan tanda-tanda lebih stabil. Beliau berkata Malaysia menerima pelaburan berjumlah RM135.6 juta menerusi 14 projek antara Januari dan Mei tahun ini. Isteri Perdana Menteri Datin Paduka Rosmah Mansor. Mengikut laporan Malaysia Textiles and Clothing Report Q3 2009, Malaysia menduduki tangga ke-49 dalam kedudukan pengeluar tekstil dan apparel dunia oleh sektor nilai tambah. Ini bermakna industri tekstil kita dijangkakan akan berhadapan dengan waktu yang sukar akibat kelembapan pertumbuhan ekonomi dunia atau kemelesetan melampau dalam jangka masa 2 tahun yang mendatang. 2 tahun yang mendatang. Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kita dijangkakan akan berhadapan dengan waktu yang sukar akibat kelembapan pertumbuhan ekonomi dunia atau kemelesetan melampau dalam jangka masa 2 tahun yang mendatang. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata.